Okay, sekarang dekat Hotel Safwa. Kat Hotel Safwa ni bawah dia dah ada macam-macam kedai makan lah, apa dah semua ada lah. Restoran, emas, berlian, tu emas nampak bawah tu. Kedai emas, kedai minyak wangi, macam-macam ada. Dekat bawah ni, dekat Hotel Safwa ni, sebelah bawah ni je dah sampai dekat Masjidil Haram. Jadi kita pergi Masjidil Haram juga. Okey. Sini apa Masjidil Haram dekat dari sini. Saya ni pun tak berapa nak tahu sangat kan. Tapi tadi dah pernah pergi sekali. InsyaAllah kita pergi je tengok macam mana. Orang ramai hari ni. Bukan hari ni je, mungkin hari-hari pun orang ramai juga Ni suasana dekat Safwa. Safwa Hotel nampak tu. Ini kita jalan-jalan dekat Masjidil Haram, insya-Allah. Ni apa benda ni? Sugi. Kayu sugi. Nampak tu cakap apa? Orang ramai. Jadi saya upload lagi lah. Dah 1 minit lebih.